Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan bin Muhammad Bantrang. Kumpulan kami akan membentangkan kajian kes kami iaitu hubungan kecanduan pornografi, video lucah terhadap kesihatan dan akademik Malaysia. Kami terdiri daripada 8 orang ahli yang diketuai oleh Muhammad Aziz bin Omar. Ahli pertama kami Muhammad Azim bin Saidi, Muhammad Ahmad Daniel bin Bahari, saya Muhammad Hassan bin Muhammad Bantrang, Muhammad Izari bin Zamri, Raja Ahmad Sulaiman bin Raja Ismail, Syarif Iqbal bin Razali dan Waiz Yahni bin Zulkifli. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pendahuluan. So, pada haluan ini saya akan bentangkan. Baik, perkembangan teknologi memberi kesan negatif terhadap tingkah laku sosial, khususnya kategori ketagihan pornografi. Teknologi moden seperti internet dan media digital memudahkan akses bahan lucah dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Ketagihan pornografi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda, semakin membimbangkan. Statistik dan kajian menunjukkan peningkatan yang ketara dalam pendedahan dan ketagihan pornografi, termasuk seawal usia 9 tahun. Ketagihan pornografi membawa impak negatif dalam pelbagai aspek kehidupan individu. Ia menjejaskan kesihatan mental, kerohanian, hubungan sosial serta prestasi dan pencapaian individu tersebut. Bagi penyataan masalah pula, terdapat 3 isi. Yang pertama adalah akses kepada internet terlalu mudah. Seperti yang kita tahu pada zaman yang maju, iaitu zaman sekarang, internet ni satu benda yang mudah dilayari oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur, sama ada seseorang itu muda, tua, remaja, malah kanak-kanak juga boleh melayari internet dengan mudah disebabkan pengawalan yang kurang ketat dan tidak terlalu berat. Pengguna dapat melayari apa-apa sahaja laman web, termasuk laman web yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada kita sendiri. Sebagai contohnya, laman-laman web judi ataupun laman-laman web lucah seperti yang ditekankan dalam tajuk ini, dan akhirnya boleh mendorong seseorang itu ke arah ketagihan pornografi. Yang kedua adalah kekosongan emosi ataupun masalah psikologi. Masalah emosi ataupun masalah mental merupakan satu perkara yang biasa yang dialami oleh seseorang pelajar itu, yang mungkin berpunca daripada pelbagai aspek, sama ada masalah keluarga, masalah kewangan ataupun masalah peribadi sendiri. Perkara ini sangat ditakuti oleh masyarakat kerana pelajar-pelajar boleh menggunakan laman web lucah sebagai satu tempat untuk pelajar tersebut melarikan diri dari semua masalah serta memuaskan nafsu mereka. Perkara ini tidak menyelesaikan sebarang masalah peribadi mereka, masalah kewangan ataupun masalah keluarga mereka, tetapi ia menambahkan lagi kemurungan ataupun menambahkan lagi masalah pada pelajar tersebut dalam jangka masa yang panjang. Dan akhir sekali adalah perasaan ingin mencuba. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pelajar-pelajar universiti ini berada dalam fasa peralihan dari fasa remaja ke fasa dewasa, kerana rata-rata pelajar universiti berumur dalam lingkungan 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun ke atas. Jadi dalam fasa ini mereka sedang membina identiti diri sendiri, termasuklah dalam aspek seksualiti. Pada peringkat ini, rasa ingin tahu dalam diri pelajar-pelajar tersebut sangatlah tinggi, termasuk juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan seks dan hubungan intim. Jadi apabila pelajar-pelajar yang tinggal jauh daripada pangkuan ibu bapa, mereka berasa bebas untuk melakukan apa-apa sahaja tanpa pengetahuan, tanpa larangan ibu bapa mereka. Jadi dengan mengaitkan pada isi yang pertama tadi, iaitu akses internet
tanpa sekatan, akses internet yang mudah. Pelajar-pelajar ini sangat senang untuk terdedah pada laman-laman web yang buruk seperti laman-laman web yang lucah. Pada mulanya mungkin mereka hanya ingin memenuhi rasa ingin tahu itu, tetapi apakah daya apabila mereka sudah mengetahui perkara tersebut, ia boleh mendorong ke arah ketagihan yang buruk. Jadi apabila benda tu dah jadi satu ketagihan, ia akan mendatangkan dia akan mendatangkan kesan yang buruk bagi seorang pelajar itu di Malaysia dalam jangka masa yang panjang. Bagi persoalan kajian kami, sejauh manakah hubungan kecanduan pornografi, video lucah terhadap kesihatan dan akademik di Malaysia? Objektif kajian pula untuk mengkaji hubungan kecanduan pornografi, video lucah terhadap kesihatan dan akademik di Malaysia. Untuk hipotesis kajian, bagi hipotesis 0 ataupun hipotesis kosong, tidak terdapat hubungan antara tahap kecanduan pornografi dalam kalangan pelajar di Malaysia, dan hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara tahap kecanduan pornografi dalam kalangan pelajar di Malaysia. Bagi kepentingan kajian, terdapat 3 kepentingan kajian kami. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar mengenai bahaya dan kesan buruk yang boleh berlaku jika masalah ketagihan terhadap pornografi ini berterusan dalam kalangan pelajar. Yang kedua ialah kajian ini juga mungkin boleh menyediakan maklumat dan data kepada pihak universiti, dan secara tak langsung boleh membantu pihak universiti untuk tindakan selanjutnya bagi membanteras dan mengurangkan masalah-masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar. Dan akhir sekali ialah ia dapat meningkatkan fahaman semua pihak masyarakat terhadap perubahan tingkah laku pelajar dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada ahli kumpulan, dan seterusnya saya akan membentangkan tentang kajian literatur, yang mana kajian literatur adalah kutipan daripada artikel-artikel lain di dalam Google Scholar ataupun mana-mana lah laman web pencarian pada zaman sekarang. So yang pertama adalah kajian daripada Universiti Tanjung Pura, yang mana mengatakan bahawa pornografi kini sangat mudah diakses melalui internet, memberi kesan besar kepada remaja dan pelajar, termasuk masalah kesihatan mental, fizikal, rohani dan prestasi akademik. Kajian ini menunjukkan bahawa pendidikan seksual boleh mempengaruhi sikap remaja terhadap pornografi. Tingkah laku seksual berisiko seperti seks sebelum nikah, kerap menukar pasangan dan hubungan tanpa perlindungan dikaitkan rapat dengan pendedahan kepada pornografi. Dan yang kedua adalah kajian daripada Chua Jingyi, yang mana mengatakan statistik menunjukkan lebih 5 bilion pengguna internet dan 4.7 bilion pengguna media sosial pada tahun 2022, iaitu daripada artikel Digital Around the World membuktikan luasnya akses pada bahan lucah. Kajian ini mendapati tiada hubungan antara tekanan dan penggunaan pornografi, tetapi wujud hubungan positif antara kemurungan dan penggunaan pornografi. Dan seterusnya adalah artikel daripada Muhammad Amirul dan rakan-rakannya pada tahun 2019 menyatakan ketagihan pornografi berkait dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup moden memberi kesan negatif terhadap pembangunan sasiah rohani remaja. Manakala kajian Ahmad Azmi dan rakan-rakannya pula pada tahun 2023 mendapati pelajar menyedari kelaziman pornografi dalam kalangan rakan dipengaruhi oleh hormon rasa ingin tahu dan kurang pengawasan ibu bapa, seperti mana yang dikatakan oleh ahli kumpulan saya tadi. So, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada metodologi kajian. Untuk metodologi kajian, kajian ini bertujuan untuk mengkaji sama ada terdapat hubungan antara kecanduan pornografi ataupun video lucah dengan kesihatan serta pencapaian akademik pelajar di Malaysia.
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu berdasarkan data, angka dan statistik ataupun analisis regresi sederhana. Reka bentuk yang digunakan ialah kajian tinjauan yang bertujuan untuk melihat corak atau hubungan antara dua pemboleh ubah. Data dikumpul melalui soal selidik kerana ia lebih mudah, pantas dan sesuai untuk mendapatkan maklumat secara langsung daripada pelajar. Kajian ini menggunakan analisis regresi mudah iaitu satu kaedah statistik yang melihat jauh mana satu pemboleh ubah iaitu kecanduan pornografi memberi kesan kepada pemboleh ubah lain iaitu kesihatan dan akademik. Seramai 283 orang pelajar dipilih sebagai responden kajian. Daripada jumlah ini, 156 ialah pelajar lelaki dan 127 ialah pelajar perempuan. Pelajar dipilih kerana remaja merupakan golongan yang paling terdedah dengan isu kecanduan pornografi. Jadi setelah bola soal sidik telah diagenkan, ini adalah antara dapatan kajian. Untuk bahagian A, iaitu taburan demokrasi responden. Taburan demokrasi responden ni mewakili jantina, iaitu lelaki perempuan, jumlah umur 19 tahun ke bawah, 20 hingga 24 tahun, 25 hingga 29 tahun, dan 30 tahun ke atas. Dan bangsa adalah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okay, next saya akan membahaskan dapatan kajian iaitu hubungan kecanduan pornografi terhadap akademik Malaysia. Hubungan akademik di Malaysia ini mempunyai nilai signifikan sebanyak 0.0 iaitu lebih kecil daripada 0.05. So ia itu menandakan terdapatlah hubungan kecanduan pornografi terhadap aspek akademik. Manakala nilai korelasinya mempunyai 0.357 yang menunjukkan bahawa nilai korelasi ini pada kategori lemah. Kecanduan pornografi berdampak negatif pada prestasi akademik terutama dalam hal konsentrasi, motivasi pelajar dan kesejahteraan mental. Next, saya akan bahas juga tentang hubungan kecanduan pornografi terhadap aspek kesihatan pula. Aspek kesihatan ini mempunyai nilai signifikan sebanyak 0.00 iaitu juga lebih kecil pada 0.05 yang menandakan terdapatlah hubungan kecanduan pornografi terhadap aspek kesihatan. Manakala nilai korelasi sebesar 0.377 yang menunjukkan bahawa nilai korelasi pada kategori lemah. Kajian terdahulu berdapati bahawa pornografi boleh menjejaskan kesihatan mental manusia. Sebagai contoh, menurut Siti Fatimah, ia mengatakan bahawa ketagihan pornografi mendatangkan kekesan negatif terhadap perkembangan otak manusia. Okay, next saya akan membahas tentang kesan kecanduan pornografi terhadap academic respondent. Seperti yang kita lihat di uji koefisien determinasi, ia terdapat R-square kita mempunyai jumlah sebanyak 0.127 iaitu lebih besar pada 0.05. So terdapatlah kesannya terhadap aspek akademik kita. Manakala adjust R-square kita sebanyak 0.124 apabila dikonvertkan kepada peratus mempunyai sebanyak 12.4%. Verbal kecanduan pornografi mempengaruhi aspek akademik pelajar. Sedangkan bakinya 87.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ni verbal kecanduan pornografi kita terhadap aspek akademik. Bila kita lihat itu T hitung kita sebanyak 6.4 dengan T table 1.98 iaitu T hitung lebih besar pada T table. So yang bererti kecanduan pornografi yang dilakukan oleh pelajar memiliki pengaruh dan kesan yang terhadap akademik mereka. Next, bahagian D pula, kesan kecanduan pornografi terhadap kesihatan responden. R-square kita mempunyai nilai sebanyak 0.142 iaitu lebih besar pada 0.05. So dia mempunyai kesan terhadap aspek kesihatan responden kita. Manakala adjust R-square kita nilainya 0.139 apabila di-convert kepada peratus sebanyak 13.9% verbal kecanduan pornografi mempengaruhi aspek kesihatan pelajar. Sedangkan bakinya 86.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.
ni variable kecanduan pornografi terhadap aspek kesihatan. T-hitung kita sebanyak 6.823 dengan T-table 1.98, iaitu T-hitung lebih besar juga dengan T-table, yang bererti kecanduan pornografi yang dilakukan oleh pelajar memiliki pengaruh dan kesan terhadap kesihatan mereka. Bagi kesimpulan pula, kajian kami berdapati bahawa individu yang ketagih konten pornografi ini mendapat kandungan pornografi melalui platform seperti Twitter, Instagram, Facebook dan YouTube. Kajian kami juga turut menyentuh kesan utama akibat ketagihan pornografi terhadap kesihatan dan akademi individu. Seperti pornografi ini boleh menjejaskan ketekanan mental individu. Bagi yang individu yang mula ketagih konten pornografi, mereka perlu membuat tindakan untuk mencegah diri mereka daripada jatuh ke lohong pornografi supaya mereka dapat mengelakkan ketagihan pornografi ini daripada menguasai diri mereka. Sekian saja pembentangan daripada kami mengenai artikel hubungan kecanduan pornografi video lucah terhadap kesihatan dan akademik di Malaysia. Sekian, terima kasih.